Hai si awak, Assalamualaikum. Ni Kak Ina nak buat kuih las kita nak buat hari ni. Kak Ina nak buat dua jenis. Popiah Neston dengan batang buruk. Tapi untuk video ni tunjuk untuk batang buruk lah. Ni dah siap gulung. Tu dah siap gulung. Kak Ini dengan anak Kak Ini gulung. Ni satu keping ni. Kak Ini belah dua dulu. Lipat dua dulu. Kita gunting. Okey, kita gunting lah dulu. Ni. Kalau nak guna pisau pun boleh. Kak Yuni ni agak-agak je. Main agak-agak je. Kak Yuni guna gunting. Ni kita gunting saat ni kan. Lepas tu kita lipat lagi dua. Gunting lagi. Ni Kak Yuni gunting juga ni. Gunting dua pula. Okey, lepas tu. Ni kan. Lepas tu ni kita gunting lagi dua. Jadi sebesar ni lah nanti kita guna. Kalau nak sini lipat dua gini. Kak Ini tak ingat saya ni lipat dua gini. Satu keping tu kita akan dapat lapis potongnya. Kenapa tak? Ni. Saya ni tak ingat nak lipat. Kalau sini buat gini. Ni dua Kak Ini dapat tak? Lepas tu ni lagi. Ini 4. Okey. 4. Ni pun samalah. Jadi ni satu keping ni dapat 4 tak? 4. Ni juga 4. Jadi kita dapat lapis. Ni dah dapat lapis keping. Okey, buka ni. Okey. Ni Kak Ini tunjuk ni contoh. Lepas tu kita nak gulung dia macam ni. Sayang-sayang tengok video ni jangan kecil pula tau. Jangan kata guna tangan, tak pakai sarung. Kak Ini takut sebenar sebab takut ada orang kata gitu kan. Jangan bimbang. Kak Ini dah basuh tangan bersih-bersih dah. Okey, macam ni. Terpulih lah sayang nak gulung lagu mana. Oh, Kak Ini tepek dengan air je tau. Kak Ini guna dengan air sahaja. Kak Ini guna air bertapis. Ni Kak Ini tepek macam ni je dengan air. Baik. Buatlah sampai habis. Lepas tu, lepas habis ni kita biarkan dulu sekejap. Biar kering. Ini Kak Ini dah siap gulung dah. Ni. Ni Kak Ini buat supit setengah. Ni Kak Ini akan biarkan dulu. Biar dia kering. Betul-betul kering nanti kita goreng dia dah. Okey, ni sesi menggoreng. Ni Kak Ini goreng dah ni. Goreng ni Kak Ini guna api sedar-sedar tau. Kena main api. Okey, ni Kak Ini angkat dah ni. Ini Kak Ini angkat dah ni. Okey, kita goreng sampai habis lah. Lepas tu nanti barulah kita buat untuk serbuk dia pula. Tadi, popiah tadi, Kak Ini dah siap goreng. Lepas tu Kak Ini dah siap sejuk lah ni. Dah sejuk lah ni. Ni Kak Ini goreng tadi. Boleh 2 bekah. Ni kita nak buat sedap dia kan. Serbuk kuih batang buruk kan. Ini Kak Ini popiah tadi. Kena sejuk tau. Ni Kak Ini dah sejuk kan dah ni. Kak Ini boleh 2 bekah tadi. Ni. Okay. Ni dah sejuk tau. Dah sejuk. Tutup balik takut masuk angin. Lepas tu buka lagi kedah. Iya. Terima kasih sayang. Sebelum kita buat batang buruk, Kak Ini tunjuk ni biskut Kak Ini buat ni. Ni Kak Ini makan lah ni. Lepas tu Kak Ini buat 3 jenis je. Kak Ini buat ni cookies. Kak Ini mitok ni. Dia suka. Lepas tu Kak Ini buat ni botol ni nak isi ni depan ni. Kak Ini dah siap basuh kesak dah. Kat situ. Lepas tu ni Kak Ini buat tart nanas. Boleh berapa tak nanas? Banyak juga. Ada Kak Ini buat balik kapun juga.
Adalah ni, bolehlah sikit-sikit Kak Ini buat. Jadi tak beli. Lepas tu, tadi Tadi, sebelum saat ni, bukan tadi lah. Kak Ini buat ni dulu. Ni popiah nestum. Ni popiah nestum. Jadinya Kak Ini buat cookies. Ni cookies coklat ni. Yang sedap anak Kak Ini ayat ni, rapuh-rapuh. Lepas tu tak nanas. Lepas tu almond snow. Lepas tu butter buruk. Lepas tu popiah nestum. Berapa? 1, 2, 3, 5 jenis. Cukup lah ke? Okey, sipir dulu. Ikhleh. Astaghfirullahaladzim. Ikhleh, maaf deh. Mula-mula Kak Yu nak sangai dulu ni. Ni Kak Ini pakai tepung kacang hijau goreng ni. Tepung kacang hijau. Oh, tepung kacang hijau goreng. Kak Yu ni nak cari yang cap cap bunga ros tu kan tak ada. Yang ni je ada, tak apalah. Semua je ada je ni. Sebab hari tu suami Kak Ini kata tak ada. Lepas tu kali kedua tu baru ada Kak Masli. Oh. Ni Kak Ini pakai 1 supik. 400 gram. Ni kita sangai je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita sangai tepung kacang hijau. Okey, kita sangai dia dulu. Sekejap Kak nak tutup kipas, bising lah pula. Nampak tak? Biskut Kak Yu ni di situ, biskut raya. Kak Ini buat sikit-sikit je lah biskut. Sebabnya Kak Ini jahit baju-baju anak pun Kak Ini jahit. Baju gayung anak pun Kak Ini jahit sendiri sahaja. Jadi tu yang Kak Ini tak buat vlog, tak ada nak buat vlog. Tak ada nak buat vlog bulan puasa. Sebabnya sibuk menjahit. Okay, ni Kak Ini dah tutup api dah ni. Ni Kak Ini dah tutup api dah ni. Tepung kacang hijau ni yang Kak Ini sangai ni ke. Lepas tu Kak Ini nak letak Kak Ini apa panggil ni? Kak Ini tapih ayuk-ayuk sebab gula icing kan dia ketul kan. Okey, Kak Ini pakai gula icing 1 cawer 1/2. Secawer Kak Ini pakai 1 cawer 1/2. Pakai 1 nisa. Lepas tu pakai setengah cawer so. Okey. Lepas tu pakai susu 2 cawan. Kak Ini ayuk sebabnya gula icing ni dia berketul sikit. Okey, kita kacau dulu. Kak Ini tambah lagi 1 cawan. Okey. Ni Kak Ini tutup api dah tau. Jangan pasal api, dah boleh gaul macam tu je. Lepas tu kita nak pakai susu tepung. Kak Yu ni habiskan yang ni dulu. Sebab pakai 2 shower, saya nasib baik buka lagi kedai. Okey, 1 cawan. Masuk 2 shower tau, susu tepung. Kak Ini masuk 1 cawer dulu. Okey, saat ni dah 1. 1 lagi, 2. Kita gaul biar ni lah. Biar sekata. Ini Kak Ini dah letak dah ni. Ni. Kak Ini letak sikit-sikit. Ini yang Kak Ini gaul dah ni. Ngatuk dah Kak Yu ni. Dah pukul 12.30 dah siap awak. Baju Kak Yu tak sipir lagi dah lebih. Nak balik pagi-pagi lagi esok. Kak Ini terah Bismillahirrahmanirrahim. Ni Kak Ini terah.
Duduk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Sedap. Okay, siap awak. Dah siap dah. Kak ini kena cepat-cepat ni. Ni dah siap dah ni satu. Ni, dah siap. Kuih butter buruk Kak Yuni. Kalau saing-saing rajin ke, apa ni? Sebut dia tu ke bubuh dalam lubang dia tu. Bubuh dalam kopok, dalam ni. Tapi sebab Kak Yuni ni dah pukul, dah pukul 1 dah. Jadi Kak Yuni gaul-gaul je tadi kan. Ni. Kalau saing-saing ada masa kalau buat tak. Kalau rajin masuk ke sebut tu dalam lubang ni. Tapi Kak Yuni tadi, Kak Yuni gaul je. Sebabnya dah, sebab Kak Yuni buat lewat sangat dah kan. Sebab esok Kak Yuni nak balik kampung. Jadi Kak Yuni gaul-gaul gitu. Tak apalah. Okay, sayang-sayang Kak Yuni. Terima kasih yang mana tengok video Kak Yuni. Jangan lupa subscribe channel Kak Yuni. Assalamualaikum. Nanti boleh telah buat. Bye-bye. Assalamualaikum. Kak Yuni boleh buat apa 1, 2, 3. Ni tak penuh. 4. Okay, satu ni. Hak ni Kak Yuni tinggal kat rumah. Hak ni balik kampung. Ni bagi ke rumah Kak Yuni. Ni bagi rumah suami Kak Yuni. Bagi sama rata. Tak nenah pun Kak Yuni buat 2 rumah suami, 2 rumah Kak Yuni. Kak Yuni buat sama lah ke. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Jangan lupa subscribe channel Kak Yuni. Bye-bye. Assalamualaikum.